Sami si pembunuh bersiri. Pernah tak korang terfikir siapa agaknya pembunuh bersiri yang pertama dalam sejarah? Bukan setakat bunuh sekali, tapi berkali-kali. Masa orang dulu-dulu pun tak tahu lagi apa itu istilah serial killer. Kalau kita nak jejak balik siapa yang paling pertama, memang susah. Tapi kalau kita undur balik lebih daripada 100 tahun dahulu ke tahun 1918, ada satu kisah gila dari Thailand. Bukan sahaja pasal pembunuh bersiri, tapi juga pasal orang yang terakhir dihukum pancung depan orang ramai dekat Thailand. Nama dia Boon Peng. Ceritanya bermula pada Januari 1918. Beberapa orang kampung dekat tepi sungai Chao Phraya tengah mancing. Tiba-tiba diorang nampak ada satu benda pelik yang terapung macam peti besi lama. Mula-mula semua excited lah, ingatkan ada harta karun ke apa kan. Tapi bila buka, Allahu, dekat dalam tu ada mayat perempuan yang dipotong kepada 8 bahagian. Tangan kaki diikat, organ pun terburai. Serius, macam babak dalam filem seram. Ada yang terus cabut lari pergi ke balai polis. Polis pun datang siasat. Mayat tu dibalut dengan kelambu. Siap ada batu kat dalam badan untuk bagi dia tenggelam. Tapi diorang buntu, tak ada petunjuk langsung. Sampailah seorang pemandu beca datang. Dia kata, peti tu Boon Peng yang suruh aku buang. Boom. Terus ada nama suspek. Soalan pun bermula, siapa sebenarnya Boon Peng ni? Boon Peng lahir pada tahun 1890. Keturunan campur. Ayah Cina, mak Lao. Kecil lagi dah yatim piatu. Jadi dia dibela oleh atuk dan nenek angkat dia. Masa remaja, dia ni memang terkenal sebab dia handsome gila. Pandai bercakap, aura dia kuat. Kira macam ladies man lah pada zaman tu. Tapi dia punya perangai pemalas, langsung tak nak tolong kerja kampung. Dia lagi suka explore benda lain. Contohnya macam ilmu hitam. Dia belajar pasal jampi, minyak pengasih. Siap ada ramuan cinta kembar, kononnya boleh buat orang jatuh cinta tak tentu arah. Atuk dengan nenek angkat dia takut sebab percaya benda tu boleh membawa sial. Last diorang halau Boon Peng keluar daripada rumah.